Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita nak ajar atau kongsikan kepada korang semua macam mana kita nak buat item soal sedik menggunakan ChatGPT. First, kita akan copy dahulu tajuk dan kita akan copy juga objektif 1 dan juga 2. Alright, first, awak copy dahulu tajuk ini. Masukkan dia ke dalam ChatGPT. Okay, ni tajuk dia. Dan kita akan masukkan objektif yang pertama iaitu mengenal pasti faktor yang mendorong. Alright, so tulis di bawah. Bagi saya beberapa item soal selidik. Okay, dia akan keluar macam-macam. Okey, untuk soalan ini dia pecahkan kepada beberapa bahagian iaitu bahagian A, B, C. Tetapi untuk saya akan menggunakan ataupun faktor ini kita akan pilih secara random sahaja dan diletakkan di dalam objektif bahagian yang pertama iaitu dalam soalan sidik dia akan berada di bahagian B. Sebab bahagian A adalah demografi responden. Jadi kita akan pilih mana-mana item yang dirasakan sesuai untuk diletakkan di dalam soal selidik dan pastikan untuk pelajar saya hanya menggunakan 5 item sahaja. Baik, untuk di bahagian objektif yang kedua iaitu mengkaji pandangan pelanggan terhadap kualiti produk yang dijual di Jaya Grocer, dia akan menjadi lebih kurang sama dengan faktor tetapi kita akan tukar pandangan ini kepada tahap kepuasan pelanggan. Saya tukar tahap kepuasan pelanggan. Okey, dan benda ini kita akan kopikan dia di sini. Sebab kat atas dah beritahu dah kita nak soal selidik kan. So sini tak payah cakap pun tak apa, dia tahu nak buat apa. ChatGPT dia memang tip-top sikit. Dia terus keluar. Selalunya ayat yang pertama ataupun task yang pertama dari dalam ChatGPT dia dah boleh faham dah untuk task yang seterusnya lah. Okey. Di sini tengoklah saya berpuas hati dengan kualiti produk. Kalau awak perasan nanti dia punya ayat ataupun item bagi tahap kepuasan dan juga faktor menjadi lebih kurang sama, tetapi kita ada twist sikit benda itu biar dia jadi tak sama sebenarnya, ataupun awak pilihlah item yang tak sama langsung dengan faktor tadi. Okey, ni antara-antaranya. Dan pilih mana yang sesuai. Sekiranya cikgu awak semak dan berpuas hati dengan item tersebut, maka awak akan melepasi tahap pembinaan soal sidik untuk kajian tindakan. Untuk kajian kerja khusus awak. Okey, setelah dapat macam-macam item bagi soal sidik ini, kita fikirkanlah mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Dan biasanya kalau saya akan minta pelajar saya salin dalam 5 sahaja ataupun buat dalam 5 sahaja. Masukkan terus ke dalam borang soal selidik dan kita akan semak mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Selepas tahap ini, okey, awak dah boleh buat untuk pengenalan bab 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Sebab item soal selidik ini adalah yang paling penting sebelum adanya pengenalan bagi bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebab kalau tahap ini tidak dilepasi dahulu, dia akan mengganggu bahagian pengenalan bab 1 sampai bab yang seterusnya. Okey? So, ini contoh soal selidik yang telah pun dirangka dan dia adalah item-item dia yang kena masuk kat mana. Okey, kalau tadi saya ajak awak tentang bahagian B dan juga bahagian C, sekejap lagi saya akan ajak awak untuk demografi responden. Bahagian demografi responden biasanya soalan untuk bahagian ini mestilah sesuai dengan tajuk yang awak kaji. Tidak semua tajuk sesuai untuk lentak bangsa ataupun kaum dan sebagainya. Adalah beberapa item yang saya rasa tak relevan pun untuk ditanya dalam demografi responden. Bergantung pada kajian masing-masing. Okey. So apa yang kita akan buat ialah kita akan copy demografi responden ini dan masukkan ke dalam ChatGPT. Lepas tu bagilah task dekat dia. Senaraikan demografi responden bagi tajuk kajian saya tadi. Okey, bagi arahan pada ChatGPT. Dan dia akan keluarkanlah beberapa beberapa demografi yang sesuai dengan dia. Biasanya saya akan menggunakan 5 item. Dan contohlah untuk umur ini disebabkan Jaya Grocer biasanya untuk orang-orang yang level pendapatan dia tinggi tau.
Jadi untuk umur ni tak payah tanya pun tak apa sebenarnya. Tak sesuai. So tak payah tanya. Tanyalah benda lain. Okay, bangsa mungkin boleh. Tahap pendidikan rasanya tak berapa sesuai juga sebab seperti tidak memadai ataupun tidak relevan untuk ditanya. Pekerjaan boleh. Pekerjaan boleh ya. Sama ada kita pecahkan kepada 3 bahasa sahaja iaitu sektor awam, swasta ataupun bekerja sendiri. Pelajar tak perlu kot sebab jaya kuasa tak sesuai untuk pelajar. Pendapatan bulanan sangat boleh. Biasanya jaya grocer pendapatan bulanan dia kita akan start dengan amount yang lebih tinggi sebab itu adalah kawasan-kawasan elit. Mungkin saya akan letak ataupun tukar bawah 2,000 kepada bawah 5,000. Dan kita akan tukarlah beberapa item yang tidak relevan untuk ditanya. Kekerapan belah-belah, yes boleh. Tempoh pun boleh juga. So, awak boleh carilah mana-mana yang sesuai untuk diletakkan di dalam soal selidik itu tadi. Saya kongsikan sedikit untuk membuat satu bentuk soal selidik yang cantik dan tersusun. Biasanya kita akan masukkan kotak ini di dalam kotak. Okay, kotak ini di dalam kotak. Asalnya kotak ini begini. Saya akan buang dia punya color-color ni semua. Okay, asalnya begini. Macam mana kalau awak buat macam kotak yang adalah cara yang agak biasa ataupun manual, dia akan lari tahu kotak-kotak ni. Jadi untuk mencantikkan kedudukan kotak itu di dalam kotak, kita akan letakkan dia di dalam kotak. Macam mana entah. Patah balik Alright. Ni adalah jantina bangsa. Lepas tu nanti awak tulislah nanti. Benda yang ni contohnya saya nak ambil pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan kita akan start dengan dia kena cantik amount dia. Kalau macam ni 2,000, so 2,000, 2001, 2, 4, 6, 8. Kiraan dia begitu tau. Kalau kita nak letakkan, contoh saya nak letakkan starting 5,000. Starting 5,000. Dia dah kacau. Patah balik. Kita akan starting 5,000. Okay, kalau sini 5,000. Bermaksud sini adalah berapa? RM 5,001 hingga dia gandaan 5 bermaksud dia akan jadi 10,000. Okey. Bila sini 10,000, sini akan starting dengan RM 10,001 hingga RM 15,000. Dia begitu cara untuk letakkan dia punya julat dia. Jangan salah ataupun letak sesuka hati pun salah sebenarnya. Kalau awak nak guna 3,000, so 3, 6, 9. Nak guna 10,000, 10, 20, 30. Begitu, okey? Baik, lepas awak dah siap semua soal selidik ini ataupun bahagian demografi responden sahaja, kita akan pergi ke, nampak titik ni? Awak tekan sini, pergi dekat table ni. Border ni kita akan no border kan dia. Jadi, dia akan cantik begini. Okey, saya akan buang komen ni. Supaya dia nampak cantik. Macam mana nak delete komen ni? Okey, nampak tak? Dia tak lari. Cantik tersusun je. Okey, sebelum kita habis video ni, saya nak ajar juga cikgu macam mana nak masukkan jadual di dalam jadual. Kita akan buang dulu semua ni. Saya tunjuk pada awal tau. Pergi dekat insert. Pergi dekat table. Pilihlah nak berapa. Tadi saya buat berapa saya lupa dah. 3. Sebab satu nombor, satu benda yang dalam tu, satu lagi dia punya pilihan jawapan kita akan pecahlah macam ni lah contoh. So sini 1, sini 2. Soalan berapa lah maksudnya kan. Okay, sini tadi jantina kan. Jantina. Alright. Pilihan jawapan di sini. Jauh sangat pula kita dekatkan dia dengan jantina. Okay, tekan sini. Sekejaplah besarkan. Pergi dekat sini. Lepas tu, besar betul. Sekarang ni insert balik. Letak dulu cursor awak dalam ni. Lepas tu kita insert. Letak balik kotak. Kita nak 2 kotak tau. Sebab 1 kotak untuk awak tick. 1 kotak untuk tulis lelaki dan juga perempuan. Macam ni besar sangat kan. Yang ni pun besar sangat. Kecilkan lah. Okay. Susun di sini lelaki. Sini perempuan. Okay. Tadi bangsa kan. Apa je ni. Okay. Sama juga konsep dia. Kalau awak nak insert kotak boleh. Ataupun awak ambil sini. Copy. Paste. Tukarlah sini. Bangsa Melayu. Lepas tu sini. Cina. Tambah kotak. Nak tambah kotak. Letak benda tu kat sini. Awak pergi dekat table layout. Nampak sini benda ni.
turun bawah. Turun bawah, nak tambah. Okay. Nak tambah bawah. Alright, sekarang ni Melayu, Cina, India, and then mestilah ada lain-lain kot. Buatlah juga kan. Nak nyatakan tak? Kalau tak ada, tak payah pun tak apa sebenarnya. Okay, sekarang ni nampak tak dia sama kan? Dia tak ada jarak antara satu dan juga dua. Kita enterkan dia. Nampak? Jadilah jarak kat sini. Okay, bila dah masukkan semua benda ini, tekan balik dekat macam lambang tambah ini, pergi dekat, selalunya yang ni dekat home tau, dekat home. Pergi dekat sini, tekan dia dulu, pergilah no border. Jadi hilanglah dia, cantiklah dia kan. Begitulah syarat untuk buat demografi responden. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Apa yang saya ajar dalam video ini, kita ajar macam mana cara untuk cari item soal selidik dan juga item bagi demografi responden, dan saya juga ajar cara untuk buat kotak-kotak bagi soal selidik. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye-bye.